Guys, sedap sekarang dekat PD Famous Cendol Coconut Shake. So guys, jom kita tengok kat dalam. Tengah meriah tu. Apa yang menarik? Let's go. So guys, dengar cerita beberapa minggu lepas kan, PD ni hotel dia semua fully book. So kita orang pun nak tahu jugalah kenapa. Sebab itulah kita orang sekarang dekat mana? Kita orang dekat dengan PD Famous Cendol Coconut Shake. So dekat sini apa yang famous mestilah cendol dengan dia punya coconut shake. So dekat sini aku ada order. Ni dia, Milo Kepal, ABC, ais batu campur, coconut shake, cendol. Okay, untuk cendol ni kan guys, sebenarnya dia ada macam jenis tau. So tapi aku order yang biasa je sebab kalau yang biasa sedap, yang lain pasti sedap juga. Aku nak try dia punya Milo Kepal dulu guys sebab nampak menarik. Korang boleh tengok sendiri ya, topping dia banyak gila, ada macam-macam. Let's go, bismillah. Walaupun korang nampak macam ni, nampak macam manis sangat, tapi sebenarnya dia tak manis sangat tau. Sebab Milo dia kat atas je, dia bukannya keseluruhan lah. Lepas tu bila dah masuk kat dalam tu, dia jadi sedap. Jadi tak manis sangat tapi dia ada rasa coklat tu. Tengah hari kalau makan ni tekak rasa lega gila. So guys, untuk Milo Kepal ni harga dia RM6. Korang boleh dapat macam ni lah. Ada macam-macam topping. Ada cornflakes, ada coco crunch, macam-macam lagi lah. Korang boleh datang sini untuk try rasa sendiri. So untuk rating aku boleh bagi 6/10. ABC ataupun kita panggil ais batu campur. Kau nampak? Menarik guys, menarik. Kita tak tahu ni dalam dia ada apa ni. Sebab ABC kan macam-macam topping dia ada kan. So jom cuba try test. Kau boleh tengok sendiri dekat dalam bila aku korek ada macam-macam. Dia ada letak aiskrim lagi guys. Ada cincau. Jom cuba, bismillah. Yang masuk dalam mulut aku tadi ada kacang merah, ada cincau, ada jagung, lepas tu ada kacang sikit. And then surprisingly, rasa dia tak manis sangat. Ini kalau makan tengah hari kan, tengah bahang dengan panas, sangat-sangat sedap. Guys, untuk harga satu mangkuk besar ni RM7. Ini puas hatilah bagi aku. Untuk rating aku boleh bagi 8/10. Inilah aku nak try. Inilah yang kita cari. Cendol. Kacang-kacang. Nampak dia punya air gula naik. Guys, korang kalau suka makan-makan manis, korang akan rasa sedikit kecewa lah. Tak berapa manis sangat, tapi dia akan rasa lemak santan tu sedap. Sebab manis sangat ni nanti dia akan lekat dekat tekak tau. Yang ni surprisingly memang sedap. Semacam aku cakap tadi, dekat sini dia ada macam-macam jenis cendol. Dia ada cendol durian, dia ada cendol pulut, dia ada cendol jagung. Macam-macam jenis cendol lah, korang boleh datang sini tengok. Tapi aku order cendol biasa sebab aku nak rasa je. So kalau cendol biasa pun sedap, apatah lagi yang lain, mesti lagi sedap. So untuk cendol biasa ni harga dia RM3 sahaja geng. RM3 sahaja kalau mendapat kat sini. Sedap lah, puas hati lah bagi saya. Untuk rating saya boleh bagi 8.5/10. And then last but not least, kita try dia punya coconut shake. Kalau nampak lah coconut shake dia sedikit kecil lah bagi aku kan. Sebab bagi aku selalunya coconut shake aku dapat semuanya tinggi-tinggi kan. Tapi kita tak tahu rasa dia macam mana. Jom kita cuba try test rasa dia. Okey, coconut shake dia okey. Tak ada wow factor tapi sedap. Dia tak adalah macam tiba-tiba, coconut shake ni rasa lain daripada yang lain lah. Tak. Dia still rasa macam mana coconut shake yang lain rasa. Korang boleh rasa dia punya kelapa, korang boleh rasa dia punya aiskrim vanilla tu, and then manis dia pun just nice. Untuk coconut shake ni harga dia RM5. Aku boleh bagi 7.5/10 untuk rating. Overall guys, aku boleh bagi rating 7.5/10 lah sebab tempat dia menarik, tempat dia banyak sebenarnya. Bukan setakat jual benda ni je, dia ada jual macam-macam. Dia ada jual ikan bakar, dia ada jual ayam bakar. And then kalau korang nak tahu, PD Famous Cendol Coconut Shake ni dia bersebelahan je dengan pantai tau. Korang boleh seberang jalan kaki je dah jumpa laut. Kalau korang tak percaya, jom aku bawa korang. Let's go. Dan aku dah cakap tadi, dia dekat je dengan Teluk Kemang. Kau boleh tengok dia punya pantai. Cantik tak cantik? Jalan kaki pun sampai.